Kak pek belut baik kapal-kapung lah lama sekali dah. Ni belut itu siap-siap dah ke kita basuh-basuh je dulu dah. Lepas tu kita koyo bawai belah-belah bawai bawai gopang bawai pula terung pula dah. Potong-potong di pengal video ni dah. Basuh-basuh cuci kita mai kutik dah 5 puruk pula dah. Duk kapung makan bagi duk laki rumah kok tu ada dah. Basuh-basuh cuci pemolek dulu dah. Lepas tu kita main cedek kakak apik kita dah. Tak banyak kara ni. Kunyit sikit, belacan sikit, serah sikit, kuah sikit dalam 5 puruk, bayi putih, bayi merah dah. Lepas tu gopo dah, lada benar sikit dah. Lepas tu kita ambil gibran ya buat air pemolek sudah ke. Gibran ya dulu dah. Kakak yo ni molek ya brand wila air molek dah. Kalau tak air tak sedap makan dah. Sudah dah ke kita panas koli gopo buh minyak masuk dah. Lepas tu buah minyak panas molek ke buah kakak papik kita brand sak ni masuk. Lepas tu kita tumis kakak papik ni pecah minyak dulu sikit dah. Dia masak dah. Agak atau kakak papik kita masak dah kita buat air sikit masuk dah. Air bekas brand kita sak ni dah. Lepas tu kita belut masuk. Lepas tu kita goreng atau belut masak sikit dah. Agak boleh dah ke kita buat selugo masuk sikit dah. Lepas tu garam dah. Lepas tu becing sikit, becing suka hati dah. Lepas tu ni saya keping dah. Lepas tu kita goreng wi kakak ni acu gelomok dengan paprik kita molek dulu dah. Agak boleh dah ke kita terung kita potong sak ni masuk dah. Lepas tu kita goreng wi atas terung tu masak sikit dah. Ni paprik belut baik kapal-kapung lah lama sekali kita buat dah. Ni taruh ni ya. Lepas tu serakcak tengok rasa lah mana. Dah. Rasa ni sedap ni baik ni. Boleh dah ke kita soyok dah 5 puruk masuk sikit gigi dah. Biar terbau sedap sikit dah. Lepas tu boleh hakik berpinggir dah. Kalau piah nak terawat boleh terawat tengok dah. Ni dah lama sekali kita klik kapung dah. Ni kita mai serakcak tengok rasa lah mana dah. Papik belut ni jadi ni nak ayak wi. Kalau piah kena minum ni aja lupa tu nak tekan like kecek kita tak dah.